Assalamualaikum guys. Alright. Assalamualaikum guys. Alright. Hari ni kita nak buat apa hari ni? Okey, hari ni sebelum kita nak buat apa hari ni, aku nak bagi tahu yang hari Sabtu ni, okey, 7 hari bulan Februari, okay, 7 Februari 2026, aku menerima jemputan annual dinner B1 Network Sdn Bhd guys. Alamak, kita tak ada. Bising. Alright, pakai mic pun dia macam biasalah, mic tak mahal sangat kan. Okey. So sekarang ni alamak bunyi ayam pula. Bunyi ayam pula. Banyak kita dugaan nak buat video ni. Okey. Alright. Jadi tema untuk annual dinner ni teal blue guys. So masalahnya sekarang ni baju aku tak ada yang warna teal blue macam tu. Alright. So kena pergi cari lah. So hari ni kita nak pergi cari baju guys. So hari ni kita nak tunjuk whole story pasal perjalanan preparation sebelum menghadiri annual dinner B1 Sdn Bhd. Okay, dekat mana saya pergi cari benda-benda tu? Let's go guys, korang layan je video ni. Alright, okay, thank you guys. Jom, let's go. Okay guys, kita dah sampai tempat kita nak bawa baju kita nak buat untuk preparation untuk apa? Annual dinner B1 nanti. Baju ke apa? Jom untuk saya. Jom. Amati. Cari apa bos? Cari baju. Baju untuk apa? Annual dinner. Annual dinner. Sebelum kita pergi apa? Cari baju, my dad kirim perfume. Dia minta cari perfume untuk dia buat pergi semaya. Oh ni kau rasa macam smart nice. Kita banyak baju. Bentok ni bos. Okay guys. Baju kita dah jumpa. Dah mantap dah, sesuai dah baju kita dah dua. And then now kita nak cari tie guys. Let's go. Lalang jumpa songkok, kita test selalu untuk raya guys. Pak kata apa? Alif Hatta, cara pakai songkok, 2 jari tak ada sini. Okey, itu style Alif Hatta. Ini susah sikit songkok tu. Wait a minute. Ayo di mana? Nongkong tak apa. Okay, ni dah ada. So now, kita dah settle dan gunting rambut. Assalamualaikum guys. Alright. Ni lah tempat kita nak gunting rambut. Okay, kita nak gunting rambut. Alright, marilah. Saya biasa mari dekat BB Barbershop dekat mana? Dekat Bukit Bunga, Plaza IMT Bukit Bunga. Okay, jadi kepada siapa-siapa yang nak try macam mana dia punya kualiti ke apa semua, jom kita tengok guys. Let's go. Okay, saya buat tu. Ni lah token dia dah. Ada customer dia duduk buat, kita tunggu dia buat apa ni. Beres guys. Sampai hey guys. Jumpa dengan owner direct ni. Owner semua ni. Pendek apa sikit bang ni nak rasa.